Yang paling banyak pahala di dunia ni adalah guru yang mengajar kita ABC dan Alif Bata. Dia paling banyak pahala. Kita masuk universiti, buat PhD, master, semua pahala dapat pada guru yang mengajar kita ABC, tuan-tuan. Cikgu sekolah tadika kita tu kan, dia mengajar kita ayam. Cikgu tu paling banyak pahala, tuan-tuan. Yang mengajar kita Alif, Ba, Ta, Ta, Jim, Ha, Kha kan, Abu Tausi Jaiha. Semoga kita dapat menghargai jasa baik orang dengan kita. Dia kata kamu jangan lupa wahai anak-anak murid, sesungguhnya lepas pada ni orang akan panggil kamu macam-macam gelaran, macam-macam nama kamu dapat. Tetapi jangan lupa kepada orang yang pertama yang mengajar kamu Alif Bata ABC. Kalau kamu tak kenal Alif Bata, hari ni kamu tak boleh baca kitab Sahih Bukhari. Sudah rasanya sesi penukaran hadiah sama guru. Okey. Belum lagi. Kita Zamri.